Jadi buat barisan dulu sebelum masuk bengkel. So kita mulakan dengan perempuan dulu lah masuk barisan dan berdiri di meja masing-masing dulu. Berdiri ya. Cepat, apa yang nak katakan? Benarkan saja. Okey. Nak kelakar dulu. Semua dah berdiri dekat tempat masing-masing. Jadi langkah untuk selamatkan di bengkel ni, saya nak kamu semua pastikan tiada sebarang alat tajam kan ada diri kamu. Tak bawa apa-apa kan. Dan jam tangan pun boleh, kalau ada boleh bagi cikgu. Dan jam tangan pun boleh tanggalkan. Cikgu pakai boleh, nanti cikgu akan buang. Okey. Lepas tu, okey, saya pastikan kamu semua berkasut bertutup. Semasa di bengkel, kena bertutup tak? Pemakaian bengkel pun okey, kamu semua kemas. Okey, bagus. Okey. Okey, sebelum kita buat amal individu kita pada hari ni, cikgu nak kamu buat satu regangan. Ikut cikgu ya. Baik. Okey, sama ya semua. Aku dia gini ke? Okey, cikgu nak kamu wakil ke depan. Okey, lalu ke depan. Cikgu dia cerita lah. Ya, selamat datang ni. Janganlah screen aku. Okey, okey. Sini je. Adik kita tengah ambil. Okey, semua ikut aku. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sama-sama. Satu, tiga. Satu, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Boleh dah. Okey dah. Semua dah segar sikit Jangan tidur. Orang jangan tidur dulu. Sabar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, ketua kelas Zahid tolong bacakan doa. Okey, Zahid. Okey. Jadi semua tingkap kamu dah buka dah kan? Semua bagi pemudaran yang masuk lah supaya kita semua belajar dalam keadaan selesa, cukup oksigen. Okey, cikgu nak kamu semua tengok, perhatikan sampah-sampah dekat bawah tu, kalau ada kutip, supaya kamu semua belajar dalam keadaan kondusif lah. Okey, ada sampah tak? Ada. Bagus, macam ni, bersih kelas. Okey, semua apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Okey tadi, kenapa cikgu nak tanya kenapa kita buat regangan? Nak bagi cergas. Bagi cergas. Sebelum kita nak buat amal dalam bengkel ni, cikgu nak pastikan awak betul-betul fokus dan tidak mengantuk. Sebab kita nak buat amal ni pada hari ni, okey? Bersemangat tak? Semangat. Okey. Alright. So, sebelum tu cikgu nak ambil kehadiran dulu. Zahid ada yang tak datang? Ada semua buat. Alhamdulillah. Bagus alhamdulillah cikgu. Okey, semua dah boleh duduk. Terima kasih. Okey, nampak tak? Kata cikgu. Jajan, betul. Menarik tak? Menarik. Kan sebab semua lapar kan? Betul. Okey. Berdasarkan yang kita belajar minggu lepas. Okey, 7 elemen yang awak ingat lagi. Apa yang kita belajar? Saya. Okey, betul. Warna Kisah betul. Lagi siapa jawab? Betul. Thank you. Texture. Nama. Okey, Husna ada nama. Okey, L. Texture
belajar minggu lepas. Okey, so Cikgu Ani. Okey, jadi kamu semua alhamdulillah lah ingat lagi apa yang kamu belajar minggu lepas. Okey, jadi hari ni kamu rasa-rasa kan apa yang kita akan belajar hari ni pula? Pembungkusan makanan. Pembungkusan, very good. Tepuk tangan. Lagi ingat? Lebih student. Okey. So, sekarang kita pergi kepada tajuk tadi. Kita makanan dan kita tengok faktor-faktor dia. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada faktor, cikgu nak bagi tahu dulu hasil pembelajaran yang awak akan dapat pada hari ini ialah yang pertama, menyatakan secara detail faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses reka bentuk bungkusan makanan untuk menuju yang tepat. Itu yang pertama. Kedua, menghasilkan reka bentuk pembungkusan makanan. So nanti awak akan menghasilkan sendiri awak punya pembungkusan makanan berdasarkan demonstrasi yang Cikgu Ani akan tunjukkan dengan kreatif. Okey, yang ketiga, menilai secara bertulis hasil reka bentuk pembungkusan makanan rakan dengan menggunakan kertas penilaian yang diberikan oleh guru dengan tepat. So nanti akhir ni awak akan menilai kawan awak juga. Okey, so buat secara kreatif. Okey, alright, tanpa buang masa, cikgu masuk kepada faktor-faktor reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, so dia ada 5 faktor. Minta maaf, kenapa cikgu punya bukan pro Canva. Okey, dia nampak pula Canva di situ. Okey, so dia ada 5 faktor utama, iaitu yang pertama, pemegang cikgu beramai fungsi. Okey, fungsi ni adalah melindungi makanan dan mudah digunakan. So macam tadi, kita cikgu punya ni kan, jajan cikgu. Okey, jajan cikgu ni dia mudah digunakan apabila dia mudah digunakan untuk kita, fungsi dia untuk packaging makanan. Okey, kedua, Estetika. Macam awak tahu estetika, estetik. Dia cantik. Okey. Ergonomik. Selamat digunakan. Last sekali. Boleh jual. Very good. Okey, nak tak cikgu bagi formula macam mana ingat? Nak. Okey, kita baca ramai-ramai. Fahmi. Elok. Ya. Okey, lagi. Okey, so boleh faham? Boleh hafal? Boleh. Fahmi. Okey lah. Kerja dekat. Boleh? Boleh. Okey, very good. So kalau boleh, cikgu nak tanya. Cikgu Ani akan tanya awak. Okey, cikgu nak tanya seorang lah, wakil-wakil. Okey, apa yang kita belajar tadi? Faktor. 5 faktor. Boleh kan 5 faktor. Satu orang wakil? Okey, Fahmi. Okey, bagus juga. Tengok sebelum mesti 5 apa cikgu? 5. Fahmi. Fungsi. Okey. Elak. Esok. Estetika. Okey, very good. Fahmi, esok. Elak. Ekonomi. Okey. Kerja, okey. Keselamatan. Very good. Dekat nilai. Awak dah tahu dengan betul je. Kami tekan. Ini awak tekan kan? Boleh tekan lagi ya. Ada berapa? Okey, apa yang betul awak dapat? Cuba dalam Google ke yang cikgu nak tekankan. Okey? So, kenapa cikgu tekankan faktor-faktor ni kembali? Sebab kita nak menghasilkan reka bentuk pembungkusan makanan ni, kita akan gunakan 5 faktor tadi. Alright, so okey. Cikgu akan bagi awak, Cikgu Wani akan bagikan kertas arahan. Okey. Alright. Semua cikgu nak minta kamu bentukkan 5 kumpulan. Satu kumpulan terdiri daripada 3 atau 4 orang pelajar. Okey. Bentuk sekarang segera dalam masa 1 minit. Cepat. Ini sekarang. Dah cikgu. Terbentuk cikgu. Siapa yang dah siap angkat tangan, Cikgu Wani bagi awak korang kertas arahan. 3 atau 4. Satu kumpulan je ada 4 orang. Dia yang ambil. Apa berapa? Habis sikit. Okey, baik. Okey, hello. Dari mana tu?
Biba, cikgu Biba bagi. Okey, makan boleh tapi jangan. Api lembat. Tadi saya cakap apa? Dalam bengkel tak boleh makan. Api lembat betul ni cikgu. Okey, simpan Dulu boleh. Sebab kita nak buat mandi. Mandi. Saya tak boleh tutup balik api lembat Dalam bengkel betul. tak boleh makan. Sebab bengkel ni macam-macam ada. So bahaya. Okey, Sina, korang semua kumpulan dah dapat? Dah. Okey, so dalam 1 minit cikgu nak awak baca dengan ahli kumpulan awak dulu. Baca Kata arahan tu. Okey, semua dah baca? Afiq, senyum je dari tadi. Dah baca? Dah. Afiq, awak baca Afiq. Tolong bagi tahu cikgu satu. Dia ada sebutan pasal teori. Teori. Okey. Teori kita nak buat apa ni Afiq? 5 elemen yang disebut di Okey, 5 elemen kita akan menghasilkan mereka bentuk pembungkusan makanan. Okey, baiklah. Semua sekarang Cikgu Wani akan tunjukkan dahulu demonstrasi macam mana awak akan buat pembungkusan makanan tu. So semua minta semua ke hadapan boleh? Boleh. Terima kasih. Okey, nampak ni semua? Okey, jadi ni satu apa ni pembungkusan makanan yang tidak sempurna lagi dan di satu bentuk sempurna. Firdaus nampak ke? Nampak tak? Firdaus tak nampak. Kan? Alin, Afika boleh nampak? Boleh nampak? Okey, so cikgu dah awak buat dekat sikit. tapi cikgu dah guna apa ni yang ada label terus. Tapi dekat sini untuk kamu kena kreatif melabel sendiri. So ini ya betul cikgu boleh untuk jimat masa demo. So cikgu nak tunjuk cara-cara demo lah melipat kotak ni. Macam mana nak jadi satu bungkusan sandwich, okey? Wow. So menarik kan? Apa? Hilang. Sandwichnya dah ada lah. Kamu buat elok Dapat sandwich cikgu? dapat lah. Oh, pisau. Ni pisau kalah Family Mart. Betul. Okey, so guna apa ni? Kita guna gam lah kan? Gam ni hati-hati. Tandas tadi. Tak, dia tandas tadi kan? So, kita pun macam ni. Dengan kemas lah. Tengok cikgu Wani pada. Okey, baik. Okey. Tak lengkap pun cikgu. Cikgu gambar juga. Gam cikgu dah tak percuma. Peternya. Bisa cikgu gambar tak pro. Cikgu pun tak ada bajet rupanya. Cikgu nak makan ini ke? Stapler dah ada tak? Okey, stapler. Tak boleh kau ini. Cikgu macam mana nak tahu lipat mana dulu, gam mana dulu? Ya ni kamu kena kreatif, kamu buat lipat-lipatan dulu. So kamu kena lipat ni, kau bentukkan dulu sebelum kamu lipat tu. Jadi Kalau macam kita tu. berdiri terus dia ada tutorial tadi Pak. Oh tak ada lah kalau yang siap dah. Maksudnya kena imajinasi sendirilah. Cikgu punya pembungkusan ni dia agak licin. So tak boleh gam. So cikgu prepare juga solitip. Dari itu dia orang gambar apa itu? Oh dia orang biasanya Dah betul. guna buku tu lah awak gunakan. Gambar kalau makanan tak makanan. Dia dah keringkan dulu. Zahid. Sebelum dia dah tu. Lipat dulu baru dia ni. Ya, kalau tidak betul, kalau Zahid. tak kering letak makanan tak secure makanan Cikgu tu. kata makanan ni. Betul, bagus Zahid pertanyaan kamu. Benar. Bagus. Bijak Zahid. Kalau pasal plastik tak boleh kata.
Plastik boleh. Boleh, tapi dia tak ada nilai komersial tadi. Estetik tu. Tambah stiker. Boleh mahal. Tapi ketahanan tu. Ketahanan, ya betul. Komitmen tu buku pakai plastik tu orang beli. Sebab dia dah ada Brand. nilai komersial dia. Ya. Sebelum kita nak viral, kita nak famous, macam ni dah kita kena buat dulu daripada bawah. Betul? Ya. Macam ni Okay, macam Ya, ni. Habibah dengan Hafiz ada berbincang apa? Dia tanya, tak boleh pakai gam uhu kenapa? Oh, okey. Boleh pakai gam uhu lepas pakai, kamu kena keringkan. Betul. Sebabnya Tak efek kalau apa ni? tak efek, bila dah keringkan dah tak efek dah. Itu Dia detail juga soal menjahit, tapi terima kasih. dia macam sehari lah. Kalau production dekat kilang dia dah ada dah bagi production untuk pembungkusan. Dia ada Lepas tu bagi. production untuk makanan. Memang ada bagian lipat-lipat lah. Ada dah. Untuk packaging ada. Lah cikgu kat situ. Berminat boleh Demo. Sabar dulu Okey nanti. Okey, so ini dah jadi kan? Okey, dah nampak. So kita pun letak sandwich. Tak muat saya. Muat. Sandwich kamu mesti besar. Makan Gemuk sangat tu. Sebelum ni kan kita dah belajar ukuran. So cikgu dah ajar lah ini. So dah ikut Okey, ukuran. sebelum ni kita belajar lakaran kan. So hari ni kita dah buat terus reka bentuk ni. So ini pun boleh tutup. Bila ada sandwich boleh tutup, dilipat. Cikgu pakai ketek je cikgu dah lipat. Ya, cuba. Ya. Saya belajar dengan Cikgu Asalami, Aha. kemahuan dan kemahuan. Allah. Okey. So kalau kotak ni dengan makanan dalam, rasanya keperluan tak dalam makanan. So perlu ke buat packaging? Sebab dia macam kemahuan je. Perlu. Betul. Sebelum simpan. Cuba contohlah, awak ada makanan tapi awak tak ada packaging. Makanan tu awak rasa awak akan pilih ada packaging ke tak ada packaging? Tak ada. Betul. Okey. Itulah nilai dia. Cikgu Asalami. Dah berhenti kot. Dia ada jahitan. Okey, dah dapat dah. Nampak tak? Nampak? Nampak cantik tak? Estetik kan? Bagus Farida. Dia pun suka estetik. Semua orang selalu suka benda trend. Dia pun estetik memang ni. Dia memang estetik. Benda Dia kena dekat dengan apa. Alright. Jadi kalau dah semua dah faham, ada yang tak faham tak? Nah, ni. Ada nak tanya, boleh ambil tempat masing-masing ikut kumpulan. Boleh hias. Nanti cikgu nak kamu hias. Kalau kita akan bagi kotak yang kosong, kamu hias letak label, letak informasi. Klik dengan masa klik. Contoh sandwich sudah. Macam tu hias ikut kreativiti. Okey. Cikgu. Okey, baiklah. Ketua kumpulan minta berdiri survei. So semasa nak buat proses nak buat ni menghasilkan reka bentuk gunting kita guna gunting, jangan halakan yang gunting tajam kepada rakan, hati-hati guna dan jangan berebut-rebut guna bahan. Gunting tu selalu hala macam ni ke kawan. Jangan hala yang tajam Baik. Kita hati-hati yang pisau. Buat ni jangan hias. Makan nasi. Okey. Alright, semua dah dapat tunggang, satu gunting, satu Magic sama makanan. Semua dah dapat Afif? Dah dapat? Okey, semua dah? Okey, so untuk awak hias kreativiti awak tu, kat sini cikgu ada sediakan. And then kalau siapa ada bawa marker yang cikgu dah minta ke depan awak, boleh gunakan. Okey, awak boleh hias guna marker colour pencil yang kat depan ni. Dan juga ada kertas warna depan ni untuk awak hias. Okey? Dan cikgu akan bagi awak satu nutrisi. Okay, so minta awak tambahkan nutrisi ni dekat mana-mana yang awak rasa cantik, sesuai. Okay? Alright, so cikgu bagi masa dalam 10 minit. 3 minit pertama untuk awak, 2 minit pertama untuk awak lipat kotak.
Kalau tak ada mangga boleh kita dapat. Ya. Dia kuning ke lipat tu je. Lipat je. Tapi awak kena lipat, tapi dia hanya tu. Tak lepas awak. Nak salah. Okey, kamu semua ada masa 10 minit lah. 2 minit lagi. 10 minit untuk hasilkan. Baik, 10 minit. cikgu nak ambil colour. Boleh Boleh. 10 minit je tau. 10 minit letak pensel, bentang. Ada lagi tak dapat nutrisi ke information? Okey. Macam nak dengar dia. Kumpulan ni okey. Sikit je. Tak nampak. nanti kerja tak bunyi. Terlekat. Lagi, yang bawah lagi okey. Yang macam Yang korek. Yang kita Okey, cikgu nak ingatkan, awak dah dapat kotak tu kan? Cikgu nak awak letak satu jenama makanan awak. Contohnya, ini contohnya macam sandwich sedap. sandwich sedap. Apa-apa jenama yang awak nak untuk makanan awak. Nasi patik saya. Apa tu nama? Tak kurus lagi dah kurus. Patik saya. Nasi lemak apa? Nasi lemak budak kurus. Okey, cikgu ingatkan awak kena kaitkan dengan 5 faktor tadi semua. 5 faktor yang kita belajar tadi. Nanti ada faktor-faktor itu. Oh, ayam bagi tengok. Apa? Oh, boleh. Ayam. Okey, kalau ada masa lagi lebih kurang 3 minit. Okey, boleh 5 minit lah. Sebab aktivitas tak 5 minit. Boleh. 5 minit, okey? Sama 5 minit. Wow. 5 minit. Kreatif dah semua ni. Salah dia. Dia nak buat amaran ni kreatif semua. Banyak.
Jadi itu tau semasa menggunakan musik. Saya nak pinjam marker. Boleh ambil. Boleh ambil. Husna. Awak ni sombong kan ni semua. Dia dah banyak. Okey, lagi ada masa 3 minit. Saat-saat akhir boleh memilah. Semua dibaca lagi 2 minit saja. Cepat pagi. 2 minit habis. Cepat habis. Siswa dan tujuh. Awak boleh kotak minat. Jangan lupa tambah nutrisi. Tambah kumpulan. Cikgu nak buka dalam cikgu. Cikgu, dia habis sempuk apa cikgu? Cikgu langsung. Mana dia? Nanti dah tinggal. 2 minit akhir. Dah bagi masa lebih dah ni. Ibu kita nak kawan lagi adik ibu. Ni bukti ibu buat tinggal. Seminit lagi. Tadi dah tambah. Seminit lagi. Ya, aku rasa
Nanti stop Sikit kayu je. Saya buka makanan ni dengan nutrisi. Bagi jauh sikit. Okey, lagi berapa saat lagi? Ini kata-kata akhir. Ya, 2 kumpulan dari dia. Lagi 3. Okey, silakan. Satu. Okey, sementara tunggu rasa lain. Lepas ni, Zahid. Dia nak malu ke cikgu? Okey, ambil je Hafiz. Maka dah maka yang banyak Hafiz. Yang banyak. Okey, kumpulan yang dah sedang make sure awak bagi tahu faktor 5 faktor yang kita belajar tadi. Okey, dah akan di-present di hadapan. 2 minit je satu kumpulan present lagi ya. Mana tu sih? Okey, nanti kamu semua akan diedarkan dengan orang penilaian. Minta je. Okey. Bagus semua. Okey, kamu semua akan Kita diedarkan. cikgu Wani. Hafiz, kumpulan Hafiz Zahid di hadapan. Okey, nanti kamu semua akan diedarkan dengan borang penilaian. Semasa rakan kamu membentang di hadapan, kamu nilai rakan kamu. Okey? Jadi, cikgu akan edarkan borang penilaian untuk grup-grup ni. Oh, ni untuk yang kawan saya punya. Ya, betul. Okey, ada lagi 3 saat. Nilai dah segitu. Nanti kawan-kawan bentang yang kita akan hadapan. Kita kedua-dua siap. Kita jemput kumpulan Afrika. Okey, wakil Satu wakil ketua kumpulan saja bentang di hadapan. Yang lain semua dah dapat orang penilaian betul? Okey. So dalam orang penilaian tu, cikgu pinjam contoh sekejap Usna. Cikgu pinjam satu contoh. Awak mesti dapat 4 keping, kira-kira? Atau 5? 5 keping. Okey? 4 atau 5. Alright. So tadi awak akan guna 4 saja. Okey, so kat orang penilaian ni, okey, awak tulis nama kumpulan yang awak nilai. Nanti yang di hadapan tolong bagi tahu nama kumpulan awak siapa dan siapa yang menilai kena tulis nama kumpulan di kumpulan tu. Okey? Faham Liza? Faham. Okey, bagus. Okey. Dan yang kedua kalau awak tengok, kalau nombor 1 maksudnya dia dapat rendah ke tinggi? Rendah, yes good. So awak kena nilai 1 hingga 5, 5 yang paling tinggi, okey? Berdasarkan faktor-faktor yang kita belajar. Afiq, happy-nya Afiq. Okey, kalau macam tu kita jemput kumpulan Afiq dulu balik? Boleh. Dipersilakan. Afiq, kita pegang untuk kumpulan Afiq. Buat present apa? Tapi kawan kamu present kamu boleh nilai. Jadi penilaian pakai Tapi Afiq, kamu datang Wakil dah. Nama bila nama
fakta Abon Mat. Abon Mat, boleh tak? Okey, nama pula Abon Mat, boleh tulis kat borang penilaian? Apa? Abon Mat. Ataupun satu Aziz tolong tulis di hadapan. Okey, ini untuk apa? Produk apa? Ini menjual kek batik lah. Kalau tengok memang sangat efektif Dia pun tak dengar. Pakai suara biasa. Okey lah, boleh lah. Okey, buat penilaian semua. Okey, tengok untuk Abon Mat. Siapa 5? Dia boleh buka. Okey, boleh buka. So, bagi tahu 5 faktor tadi tu yang awak gunakan. Bukti dia untuk meletakkan kek batik. Okey, dalam kotak. Yang kedua tadi Estetika. Estetika. Cantik ke tidak? Ni estetika yang berkenaan ni tu. Okey, semua tengok ini yang bawa menarik untuk grup ni. Matahari dia. Dengan ada ni, sedap. Kek apa tu? Kek sedap. Okey, bagus. Alright. Okey, terima kasih. So, semua dah boleh nilai Okey. So, kata penilaian tu, terima kasih group 1. Okey, kertas penilaian tolong koyak terus bagi kat cikgu. Cikgu nak ni. Cikgu ambil kan? Cikgu ambil, dia takkan ada bagi cikgu ni. Cikgu nak ni. Okey, Ain tolong pegang cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Okey, seterusnya kumpulan kedua. Kumpulan Afrika. Okey, boleh berkata tidak Afrika? Kami memilih kotak sandwich, fungsi untuk menyimpan sandwich. Estetika, ada color-color yang color. Lagi ergonomik, senang dipegang. Beli terus pegang bawah. Keselamatan, dia buat daripada kertas lah. Maksudnya bukannya jadi kalau besi tajam takkan tersukur. Ya. Lagi satu nilai komersial, dia ada nilai nutrisi dekat sini. Lepas tu dia ada color. Kalau macam ni dia attract budak perempuan dah. So color dia macam sweet-sweet, ada enjoy. Open here, sandwich sedap. Wow, okey, bagus kumpulan Afrika. Menarik sendiri dia. Cuba tengok sebelah. Okey, kita tengok kumpulan Afrika. Tengok apa nama kumpulan dia tadi? Sandwich sedap. Okey, nanti bagi aku nak cikgu nak kutip pula. Kumpulannya. Terus lah. Terus. bulannya. Okey, sebenarnya bahasa sedia aku pernah buat hijab. Berhijab. Itu. Jadi orang berlari. Jadi apa yang magic dia pakai? Oh, ya. Nilai itu kita diberikan magic. Kalau saya
Nama kedai ayam gepuk top global. Okey, seterusnya bumper jelajah dan gulai ayam gepuk top global. Okey. Okey, kat situ kita boleh nampak dah nilai komersial dia. And kita orang dah dapat logo Haris Hakim. Susah. Oh, dapat berada lah. Hakim. Lepas tu kita estetik. Keselamatan dia ni boleh buka. Nak bagi nasi tu mudah tertumpah. Lepas tu ekonomi senang dipegang. Ini lah boleh bantu. Lepas tu fungsi melindungi makanan. And of course ini bertutup. Dia melindungi nasi kita tu nanti. Keselamatan yang ni boleh tunggu. Okey, untuk Bukan semua aspek faktor tu dia terapkan aplikasikan pada komputer dia. Tepuk tangan untuk Bukan Wajah. Jadi kamu semua pertanyaan untuk dapat kamu. Okey, dah buang pengajian. Boleh bagi cikgu. Seterusnya kumpulan Fahmi boleh ke hadapan. Okey. Grup kami pilih kotak sandwich. Grup Parabi. Okey. Pertama dari fungsi dia, pertama dia nak simpan sandwich dalam ni. Sandwich biasa memang bentuk segitiga lah. Kedua, estetika. Dia menarik perhatian sebab kalau kita tengok kat TV, sini design dia pedas, spicy, dan cheese. Dia cukup nutrisi lah dari sayuran. Lepas tu ekonomi, dia mudah handle lah. Kita nak simpan ataupun kalau kita nak dekat kedai kita nak display, dia nampaklah semua design-design yang kita sombong sikit. Lepas tu keselamatan, sebab tadi lah dia punya kedudukan tadi kita dah simpan tu, dia aspek keselamatan dia titik beratkan juga lah. So yang akhir sekali ni nilai komersial dia, kita nak bagi benda dia atraktif, menarik. Dulu kecil-kecil saya makan pulut. Dia nak cikgu. Lepas tu nilai komersial dia sekali lengkap dengan dia punya nutrisi makanan yang ada lah. Okey, jadi semua aspek kumpulan wakil kumpulan Hafiz ni semuanya lengkap dan estetik lah saya nampak. Jadi tepuk tangan untuk Hafiz. Right. Seterusnya cikgu minta kumpulan Afrika. Afrika dah ada. Okay, go. Ini kalau kami punya hasil betul ni, kami produk jual tiramisu, tapi kat sini tulis tiramisu. Okay, senang ingat. Tiramisu. Lepas tu kat sini nama kita orang punya business lah, Coffee Girls. Okay, so untuk first kali adalah fungsi kita jual tiramisu, jadi dia sesuai lah untuk tiramisu. Dalam ni ada lapis dia semua buka. Dan untuk estetika kami menggunakan warna yang melambangkan girl. Dan ini ada coklat yang meleleh-leleh kan. Melambangkan lah yang tu ada kek tiramisu, ada strawberry kat belakang. So itu melambangkan apa yang kita jual dalam ni. Menikmati warna pink lah. Kita orang ada pink dan ribbon. Ergonomik dia senang dipegang dan secure lah, stabil untuk letak kek. Dan senang dibuka.
Guna bahan selamat dan tidak membahayakan. Dia bukan ada unsur yang tajam dan sebagainya. Nilai komersial menambah nilai jualan, menambah produk. Menambah produk orang bilang tiramisu. Okey. Berarti tiramisu semanis you. Saya suka ni. Okey. Terima kasih Prof. Awas datang kedai ni. Baru tingkatan 2 tapi bagus. Dia buat ambition tinggi. Dari itulah nilai komersial yang awak dapat. Saya agree, very good. Okey. So, alhamdulillah semua dah memberikan Cikgu nak kata untuk last. Okay, so alhamdulillah semua kumpulan dah present dan cikgu tengok bagus. Awak banyak kreativiti awak masing-masing sangat menonjol. Ada yang kek batik Ahoy, ada yang tiramisu tadi Michiu, ada yang betul global ni tadi apa? Ayam gepuk global siap ada dengan sayur kan? Ada yang Pami Parabi. Parabi kan? Pet Abi. Pet Abi, okey, Pet Abi. Pet Abi lah juga, okey. Dan juga kumpulan Abika sana masing-masing menunjukkan kreativiti yang menarik. So, terpaksa untuk diri masing-masing. Okey, so terpaksa Cikgu Ani, Cikgu akan bagi hadiah untuk 2 yang paling kreatif berdasarkan penilaian rakan-rakan awak sendiri. Cikgu tengok tadi ada juga yang dapat 1 di awal siliannya. Siapa yang dengki tu? Okey. Alright, tapi apa pun itu adalah penilaian grouping awak. Okey, berdasarkan 5 faktor yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Okey, Cikgu Ani sudah dapat? Okey, nak tahu tak dapat hadiah apa? Dapat sandwich? Spaghetti? Okey, ini sebenarnya adalah bisnes part-time cikgu dengan Cikgu Ani. Sebenarnya kami dah masuk dekat Family Mart. Tak tahulah kamu perasan ke tidak. Okay. Ini kami bawakan hadiah untuk pemenang medali ini. Okey. Kita semua tak banyak. Yang pertama. Nampak pertama satu bahan kumpulan tiramisu. Tahniah, sangat kreatif. Okey, ambil gambar. Slogan. Tiramisu. Ingat tiramisu. Okey, terima Semanis you. Okey, tanya semua. Okey, tempat kedua mesti rasa berdebar kan. Siapa rasa dia menang? Tapi semua cikgu nak macam ucapkan tahniah sebab semua kreatif. Sampai cikgu tak tahu tau mainan. Betul, semua kreatif. Semua kreatif. Okey, tempat kedua dah tempat mana? Ayam gepuk apa? Nampaknya ayam gepuk cantik. Okey, kedua kepada ayam gepuk 4 orang tengah depan. Okey, soalan manis. Ini ada berdasarkan penilaian yang saya nampak tau. Kita tak ada. Okey. Okey, ada tak trademark? Tak ada. Tak ada. Tapi okey, tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah kita berlangsung dengan baik pada hari ini dan kalau kita sampai sana baik semoga pada diri. Dan juga boleh nanti cek belanja ya. Okey. Nanti ya lepas kelas. Baiklah. Semua. Hello. Kita macam dah ngantuk sangat gitu. Okey. Nak seorang wakil apa nak? Alina kat Alina boleh? Rumuskan apa yang Belajar pada hari ini. Alina okey. Apa nama belajar hari ini? Hari ini saya belajar tentang pembungkusan makanan.
Lepas tu ada elemen-elemen yang membantu untuk kita buat perumusan yang menarik. Antaranya fungsi, nilai etika, nilai komersial dan lain-lain. Okay, very good. Alright. Okay, bolehlah sekali secara ramai. Pembinanya Fahmi. Okey, baiklah. Semua last sekali nanti tolong buka buku teks bawah, buku surat 171. Buatkan latihan pengukuhan nombor 2 dan make sure minggu depan dah hantar ke atas meja Cikgu Wani atau Cikgu Fatia. Okey, boleh? Boleh. Dah boleh, tolong hantarkan sekali. Kecewa lah, ya buka. Boleh nanti next kelas, okey? Okey, tentunya secara keseluruhannya alhamdulillah kamu semua dah, cikgu tengok kamu semua kreatif lah. Cikgu tak nafikan kamu semua kreatif walaupun tingkatan 2. Bagus pemikiran kamu, estetik. Okey, jadi dengan apa yang kamu belajar hari ini, cikgu harap kamu semua dapat tahu insya-Allah satu hari nanti jadi seorang usahawan ke, boleh mencipta produk makanan sendiri. InsyaAllah, amin. Doakan semua berjaya lah. So, cikgu nak ucapkan tanya dan terima kasih kepada semua yang hadir kelas amal ini hari ini. Terima kasih semua. Kita kumpulan ini ada yang pegang apa itu? Jadi korang boleh send. Oh ini mungkin tuan. Ada orang cantik ni kan? Ada orang berapa boleh? Pasal kursi? Jamil tak? Kau bawa? Saya beri input mengenai ada motif. Pinkish ada yang baik saya mungkin tambah baik dari segi strategi pengajaran pembelajaran dari segi penulisan aktiviti lebih baik sebab kalau anda lihat dia ada permulaan dan dari segi susunan aktiviti pun tak praktikal terutama pada segi pertama. So, kita dah lakukan yang juga sesuai tak banyak. Dari segi pelaksanaan, so, adakah anda enjoy tengok video? So, pada saya, pengajian tadi sangat bertenaga. Sangat bertenaga dan menariklah sepanjang itu. Okey, saya mulakan dengan pengajaran. Cikgu tadi dia menekankan disiplin.
sebelum masuk kelas itu sepatutnya masuk gengkel lah. Sepatutnya kalau gengkel secara praktikal ya, pelajar tak boleh masuk tanpa ada guru. So ada dilakukan regangan, ada penerapan walaupun regangan itu adalah pertama kalau kita lihat regangan itu adalah lebih kepada sektor halus. Dan pada saya sangat sesuai sebab kerja amali yang akan dilakukan menggunakan sektor halus. Sekian apa kan biasa diperbagi dalam lama saya nak ringkas sebenarnya dan sangat berkaitan dengan pengetahuan setiap pelajar dan anda kaitkan pengajaran hari ini dengan pembelajaran yang lepas. Bagusnya HP dikongsikan dengan pelajar supaya pelajar tahu dan bersedia apa hasil pembelajaran yang mereka sepatutnya capai. Cuma dari segi demonstrasi cuma tadi berkaitan dengan penggunaan graf. Soalan jawapan sebenarnya apa? Tak boleh. Awak dah segar tak boleh, tapi awak mana tak kan boleh tunggu kering dan sebagainya. Itu adalah salah. Saya adalah profesional. Tak salah kita mengaku kesilapan kita. Sebab kita adalah manusia. Tapi tadi awak menegakkan bukan yang salah kering apa semua, walaupun tu kering tak kena, tapi dia bau dan dia memberi kesan kepada makanan. Itu pasti ada bau. So sepatutnya kotak tu gunakan sebaiknya ada disedari oleh pelajar yang bicara salah. Tidak saya dah bijak sini. Saya tengok di siapa dan so, kena niat, kena ambil. Sepatutnya, awak sedar tapi awak teruskan, so itu akan jadi pegangan pada pelajar. Itu adalah satu benda yang sepatutnya. Pemantauan bagus dilakukan sebanyak ini dan anda dari segi penguasaan BIK anda bagus sebab anda sentiasa mengingatkan pelajar masa yang ada untuk mereka siapkan aman. Yang saya seronoknya anda buat melarikan penilaian dan balas pada diri pelajar. Dia ada penilaian rasa sebaya, bukan anda meraihkan sebab yang amal dia adalah lebih pada kreatif. Dia tak ada bentuk salah, tapi dia masih lagi menggunakan aplikasikan elemen-elemen penting dalam mereka bentuk bungkusan makanan. Penegurahan positif ada dilakukan sepanjang hidup dan juga ganjaran kepada kumpulan yang benar. Tetapi nasihat saya adalah lebih bagus anda meraihkan. Okey, ini mungkin rakan anda kan. So, tapi di sekolah. Okey, kalau saya ya. Sebab dia tak ada kata salah dan dia lebih pada kreatif. Jadi kalau nak dia tak perlulah yang mahal pada saya, tapi dia adalah teori Maslow kan, so dia harus dihargai dan dia akan bermotivasi untuk buat perkara yang lebih baik. Dari segi pemakan itu okey, tetapi pada saya saya sebenarnya saya dah tulis kat sini. Ada ganjaran pada semua pula sebab dua je. Sebab saya dengan backpack yang besar saya dia akan bagi pada semua. Ada doktor dua kelas. Ada yang di bawah tapi di bawah tak kek. Cuma ada lebihan masa sikit. Sebenarnya anda dah ketawa tadi, tetapi
dia yang sin yang patutnya ada boleh fokus. Anda sepatutnya fokuskan kepada yang sebab tadi ada sin yang saya rasa adalah melayan yang boleh meringankan anda masa. Okey, syabas dan kita silakan. Okey.